Layar berlabuh di laut biru, angin berbisik menyapa hati. Dengarlah kisah penuh syahdu, moga jiwa tersentuh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Auni Irsya binti Roslan, tingkatan 2 Ibnu Amir. Saya merupakan anak didik Sekolah Menengah Imtiaz YT Kuala Terengganu. Kod sekolah saya ialah TFT 3004. Hari ini, izinkan saya menyelami dan berkongsi sebuah kisah yang menyentuh jiwa. Bukan sekadar karya fiksyen, tetapi cerminan realiti yang ramai remaja sedang hadapi. Buku yang saya pilih untuk resensi kali ini ialah Mencari Jalan Pulang karya Azhar AR. Di bawah pena Azhar AR, terlukis perjalanan hati dari gelita menuju cahaya. Buku ini pertama kalinya diterbitkan oleh Whitecoat pada tahun 2023. Ia mempunyai 240 halaman. Buku ini sangat menarik dan syarat dengan nilai pengajaran yang relevan dengan kehidupan seharian. Buku ini mengisahkan tentang seorang insan yang tersesat jauh lalu bertatih mencari jalan pulang ke pangkuan kasih ilahi. Tema utama buku ini menyentuh soal taubat, harapan, kasih sayang dan pencarian jati diri. Ia menggambarkan bahawa walau sejauh mana kita melangkah, selagi kita hidup, pintu pulang sentiasa terbuka. Kekuatan novel ini terletak pada jalan ceritanya yang realistik, bahasa yang jelas dan nilai pengajaran yang mendalam. Buku ini sangat sesuai untuk remaja berumur 13 hingga 17 tahun, terutamanya mereka yang sedang melalui fasa mencari identiti, hala tuju dan pemahaman tentang diri dan agama. Penggunaan yang asing bagi saya seperti mengulang kembali, terumbang-ambing, bening, gusar dan sebagainya ternyata dapat menambah kosakata untuk membina karangan dengan lebih baik. Akhir kata, Mencari Jalan Pulang bukanlah sekadar sebuah novel. Ia adalah cerminan hati yang memberi pengajaran tentang keinsafan dan kehidupan. Semoga kita semua, walau tersesat seketika, akhirnya berani memulakan langkah untuk pulang. Burung merpati terbang ke udara, singgah sebentar di ranting rendah. Sampai di sini perkongsian saya. Semoga semua beroleh hikmah. Sekian, terima kasih.